Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Ahmad Najmi bin Amri dan saya akan memulakan laporan kami. Hari ini kami akan bentangkan laporan bertajuk Tasawuf Islam dalam Era Kemodenan. Apakah maksud tasawuf Islam? Secara ringkas, ia adalah pandangan alam Islam yang merangkumi kepercayaan kepada Allah sebagai pencipta, manusia sebagai hamba dan khalifah, serta kehidupan dunia ini sebagai ujian menuju ke akhirat. Tasawuf Islam membentuk cara kita melihat realiti dan membuat keputusan dalam hidup. Ia bukan sekadar panduan ibadah, tetapi merangkumi semua aspek sosial, ekonomi, politik dan juga teknologi. Kemodenan pula merujuk kepada zaman yang penuh dengan kemajuan sains, teknologi dan media sosial. Namun, persoalannya, bagaimana kita sebagai umat Islam dapat menyelesaikan nilai-nilai Islam dalam dunia moden tanpa menggadaikan prinsip agama? Saya Syazid Ahmad dan saya akan kupas bagaimana tasawuf Islam masih relevan dalam dunia moden. Pertama, dalam bidang pendidikan dan teknologi, Islam menggalakkan pembelajaran sepanjang hayat. Teknologi moden seperti AI, internet dan robotik boleh dimanfaatkan selagi tidak melanggar prinsip syariah. Contohnya, penggunaan media sosial untuk dakwah atau e-pembelajaran untuk menimba ilmu. Kedua, dari sudut ekonomi, tasawuf Islam menolak unsur riba, penipuan dan ketidakadilan. Maka, sistem seperti perbankan Islam, takaful dan zakat sangat penting untuk mewujudkan keadilan ekonomi sejagat walaupun dalam suasana ekonomi global yang mencabar. Yang terakhir, dalam gaya hidup dan budaya, tasawuf Islam menekankan nilai akhlak mulia, kesederhanaan dan kesejahteraan rohani. Walaupun kita hidup dalam dunia serba pantas dan terbuka, prinsip Islam tetap boleh diamalkan, contohnya dengan menjaga aurat, adab di media sosial dan menolak budaya hedonisme. Saya Muhammad Adi Alfian dan saya akan simpulkan perbincangan kami. Dalam menghadapi dunia moden, antara cabaran utama adalah krisis identiti, pengaruh budaya barat dan kegairahan terhadap kemewahan material. Ramai orang terjebak dengan gaya hidup yang tidak seimbang, iaitu terlalu mengejar dunia hingga melupakan akhirat. Namun tasawuf Islam memberi keseimbangan. Manusia bukan hanya makhluk fizikal tetapi juga rohani. Islam membimbing kita untuk maju secara holistik, bukan sekadar moden dari segi teknologi tetapi juga cemerlang dari segi akhlak, nilai dan spiritual. Sebagai generasi muda, kita perlu berperanan untuk membawa nilai Islam ke dunia moden, bukan menolak kemajuan tetapi menyaringinya dengan hikmah. Akhir kata, tasawuf Islam bukan halangan kepada kemodenan, sebaliknya ia adalah panduan terbaik untuk mencapai kejayaan dunia dan akhirat.